Assalamualaikum. Ya, Sebelum kita itu berjumpa lagi diminta pada hari kepada ini dan kita hari penonton-penonton ini sekalian agar dapat pergi subscribe ke dan puncak share video Gunung ini Senyum ya, untuk yang berada di kawan-kawan. Sekian, Jeka, terima kasih. Pahang, di mana di dalam gua tersebut ada sebuah makam, iaitu makam Tok Long, dan nama gua tersebut dinamakan sepenuh nama Tok Long, iaitu makam Tok Long. Di sini juga disediakan tangga untuk mereka yang mendaki, dan seelok-eloknya anak kecil jangan dibawa lah, kerana di sini ada kawasan yang agak berbahaya dan tidak sesuai untuk anak-anak. Dan kawasan di sini hijau, banyak pokok-pokok dan juga stalaktit dan stalagmite yang terdapat di dalam gua. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih mencari penginapan yang sesuai di Temerloh. Boleh hubungi saya di 0113198358 untuk mendapatkan Adi Homestay di Taman Tebeloh Makmur. Boleh hubungi nombor sekarang. Sekian.